Hello everyone, baru habis kelas. Okay, so apa benda kita nak buat hari ni? I have no idea nak buat content apa. But I feel like nak buat content. But I have no idea nak buat apa hari ni. So, here we go. Membebebebebebebebe kat sini. Sebab kita tak tahu nak buat apa no. Okay, so basically hari ni adalah minggu keempat untuk semester 2, 25-26. Compare to minggu pertama. Minggu pertama masih kat rumah raya. Okay, minggu kedua dah start face to face. Tapi minggu kedua UPM dah start face to face kelas. Tapi dia boleh beza tau, minggu kedua dengan sekarang dan minggu keempat. Minggu kedua tu, setiap hari untuk minggu kedua tu, saya bersiap hari-hari. Like hari-hari saya bangun pukul 6, terus mandi, terus make up. Even sampai kelas sejam sebelum. But today, hari Isnin untuk minggu keempat, saya sampai kelas tepat-tepat 8.30. Kelas start 8.30, 8.30 tu juga saya sampai. Tapi nasib baik doktor tu lambat. 8.30 tak sampai lagi. So macam, okay lah, doktor tak sampai lagi. As long as doktor belum sampai, saya dikira awal. Doktor belum sampai, saya awal. Oh, by the way, kita nak ubah orang cat bilik. Tengoklah sendiri. Cat ni dia macam lama kan. Dia macam dah lama. So kalau korang perasan, dia cantik je warna dia tu. Macam warna pink-pink maroon macam tu kan. Tapi dia dah lama kot. So dia macam nampak kapur-kapur tu. Sedangkan yang warna pink, soft pink, dia okey je. Soft pink dia macam lembut selagi. Yang ni dia warna gelap kot. Lepas tu dia dah, I tak tahulah. So, kita akan upah orang untuk chat juga tu. Tapi tu, I'm not sure lah bila dia nak buat. Dah penat dah contact weh. Berhari-hari dah suruh datang, tak mari-mari juga. Berhari-hari dah suruh datang, tak datang-datang juga. So, buat sementara kita hidup je lah dengan dinding ni. Tak, korang tak payah tengok. Korang tak payah tengok dinding yang tak berapa nak semenggah. Tengok belah ni. Belah sini lawa. Tengok belah sini je. Okay. By the way, korang ada tak plushie ataupun anak patung lah. Anak patung yang dia bukan sekadar plushie, dia bukan sekadar anak patung yang biasa-biasa. Dia ada makna, dia ada kisah tau. Dia macam ada meaning lah, ada maksud di sebalik anak patung tu. So hari ni, apa kata kita describe kita punya anak patung. Kita describe, kita cerita apa kisah di sebalik itu, di sebalik ini. Okay, we start from the smallest one. The smallest one. Kat mana saya letak? Oh, the smallest one. Dalam kereta. Tak apa, saya letak gambar dekat sini. This one, saya dapat octopus. Octopus yang ada warna biru, warna pink tu. Yang boleh terbalik-terbalik tu. Kalau merah, kalau pink tu dia muka marah. Kalau biru tu dia muka senyum. Yang tu kita dapat daripada I have a friend. Kawan ni saya kenal daripada umur tingkatan 2 ke tingkatan 3 macam tu. And now I'm 21 years old. Jumpa waktu umur 14-15 macam tu lah. Sekarang 21. Imagine that. 6 to 7 years kan. 6 to 7 years dah kenal. Tapi tak pernah jumpa. He's a guy. Dia lelaki. Tapi tak pernah jumpa langsung. Dia orang Kelantan. Right now study dekat UTM Skudai Johor. Tak pernah jumpa. Legit tak pernah jumpa. Sekadar contact online sahaja. So this octopus actually dia beli untuk my birthday. Okay. Second one, kita pergi ke besar sikit. Tan. For those who don't know, saya memang minat gila. Saya minat sangat Doraemon. Saya dah tengok Doraemon sampai sekarang. Betul lah. Dia tengok Doraemon daripada kecil sampai besar. Tengok Doraemon je kerja. Makan tengok Doraemon. Buat tak ada kerja tengok Doraemon. Dalam kelas tengok Doraemon. Luar kelas tengok Doraemon. This is my favourite. Okay, so siapa nak bagi hadiah dah boleh tahu kan. Boleh bagi Doraemon. So yang ni dapat daripada my parents. Mama abah belikan. Sebab result something kot. SPM ke No, I don't think SPM. Tapi something punya result lah. Lepas tu dapat ni. Je ke? I think SPM lah, SPM. Mama abah bagi bouquet. Lepas tu dekat bouquet tu ada benda ni. Kan, comel kan? Very cute. I never imagine Doraemon boleh pakai
graduation punya topi ni. So comel, okay? Next, kita ada... Cuba teka ni benda apa? Cuba teka ni beli kat mana? Siapa teka dapat RM1? Betul, beli kat Terengganu. Terengganu, mana orang Terengganu? Okay, yang ni. Nama dia cuba teka nama apa? Nama dia... Zaki. Nama dia Zaki. Dia nampak macam gegel kan, tapi nama dia Zaki. Dia je yang ada nama. Orang lain semua tak ada nama. Dia seorang je. So this one I got from someone. Okay, ini saya dapat daripada someone. Dia bagi sebab saya saja bagi, baru pergi Terengganu, lepas tu dia belanja, dia bagi. This is so cute. Dia macam dia membuktikan ke mana sahaja dia pergi, dia ingat kat saya. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah karena... Okay, sama kan? Yang ni pun besar kan? Yang ni yang paling besar. Actually ada lagi besar, tapi yang lagi besar tu dekat rumah. Yang memang rumah family. So tu lagi besar tu mama beli. Tu bear besar. Yang ni second besar. Dia Dino color pink. This one I got birthday. Kawan yang saya kenal for 6 to 7 years tu kan. Dia lah yang bagi benda ni juga untuk birthday. Tapi ni birthday next year lepas tu. Ni tahun lain lah dia belanja ni. Comel kan? Comel kan? Dia besar. Waktu dapat tu, actually kan, this guy order from Shopee je. Shopee lepas tu direct ke rumah saya. Waktu dapat tu, dia pakai seller yang tu, orang yang jual tu, mungkin dia post tu, dia pakai yang sedut angin tu. Lepas tu waktu dia sampai, dia sebenarnya kecil je. Waktu sampai, parcel tu besar ni je. Buka parcel tu, lepas tu buka kan, dia kembang sendiri. I was so excited tengok benda tu macam wah, kembang tahu-tahu jadi besar ni. Dia macam korang order bantal lah. Kalau order bantal daripada Shopee ke TikTok Shop, dia akan squeezekan benda tu tau, bagi dia kecil, padat tu kan. Dia buka je, kembang. Memang best. Tapi saya tak sure lah kedai mana yang dia beli. Sebab yang ni, memang dia punya dalam tu memang lembut, padat. Saya dia beli satu dekat adik saya, warna hijau. Beli kat Haziq. Tapi dia punya dalam tu tak best. Dia punya tu macam tak lembut macam ni lah. So I don't know lah, kena tengok kedai juga kot. Kena tengok kedai juga. Dia macam kualiti, kurang kualiti gitulah. Last one ni kucing. Okay, untuk kucing ni tak ada nama, tapi dia ada kisah yang best. So, siapa yang tahu, saya ambil form 6 STPM. So, setahun setengah journey STPM tu sangat-sangatlah ada up and down. Lepas tu, hari dapat result tu, result yang keseluruhan, bukannya sem-sem. Result keseluruhan tu, pagi tu ambil result, petang tu reward diri sendiri beli benda ni. So comel kan? Okay, ni macam self reward lah. Bukanlah my first, tapi good first lah. First self reward yang memang saya puas hati waktu beli tu. Macam okay, every time saya tengok je kucing ni, saya akan fikir I've go through my STPM. Okay, comel kan? Nanti habis degree kita akan tambah lagi seekor yang menandakan aku dah habis degree. Macam gitu. Ya. Inilah semua anak-anak saya. Saya bela kucing, saya bela penyu, saya bela dino, saya bela Doraemon. Inilah semua yang saya bela. Korang ada binatang apa? Kamu semua ada binatang apa? Cuba share sikit. Adakah kita punya anak sama? Berbeza colour je mungkin. Mana tahu anak-anak kita sama. Okay. Apa lagi kita nak review? Dah bosan dan tak tahu nak buat apa dah. By the way, saya duduk dekat luar. Saya tak duduk dekat college. So, siapa yang tanya pasal college, boleh je tanya.
Cuma dah tak duduk kat kuliah, dah duduk kat luar. Sebab rasa macam lagi seronok duduk luar. Okay, bye-bye semua orang. Assalamualaikum.